cikgu makan apa tu? Ini cikgu makan nasi impit kuah kacang. Oh, sedap tak cikgu? Sedap lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Auni, wartawan cilik TV PSS Avisina SK Raja Tulen. Sekarang sedang berlangsungnya mesyuarat PIBG kali ke-24 dan jamuan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah SK Raja Tulen. Program hari ini telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Nazrin Khanum binti Nawab Zaadah Khan, Pengurus Besar Yayasan Perak. Mari sama-sama kita saksikan perjalanan program pada hari ini. Jom! Cikgu, apa yang menarik mesyuarat PIBG tahun ni, cikgu? Oh, Auni. Mesyuarat PIBG tahun ni, kita ada cabutan bertuah. Dan kita juga ada yang special sekali, jamuan raya. Pelbagai juadah yang ada. Dan kita juga dapat percuma kopi ni, siapa yang datang awal. Oh, terima kasih cikgu. Cikgu makan apa tu? Ini cikgu makan nasi impit kuah kacang. Oh, sedap tak cikgu? Sedap lah. Okey cikgu. Macam mana kawan-kawan? Menarik tak program hari ni? Kalau menarik, jangan lupa like dan share tau kawan-kawan. Kawan-kawan dah subscribe ke belum YouTube channel kami? Kalau belum, jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum dan bye semua.